Hello Pro Gangs. Hari ni aku akan main Roblox guys. Tapi hari ni kita ada perlawanan di antara Dani Pro vs Daya Pro guys. Kita tengok siapa lagi hebat. Pukulan demi pukulan di situ, dan Dani tumbang di situ guys. Ni betul-betul agak epic sebenarnya. Kau boleh tengok sendiri. Okey, kita dekat pusingan kedua. Kita akan tengok guys siapa yang akan menang. Nampaknya pusingan kedua Dani Pro menang guys. Okey, kita dekat pusingan ketiga guys. Kita akan tengok siapa yang akan menang di sini. Okey, nampaknya Daya di situ cuba untuk lancarkan serangan. Okey, serangan bertubi-tubi di situ. Serangan yang sangat padu di situ. Okey, Dani dapat mengelak. Okey, nampaknya masih belum ada kekalahan lagi. Siapa yang akan menang? Jadi tadi Dani kalah guys. Kita akan tengok kali ini adakah Dani mampu untuk mengalahkan Dayan. Okey, dua-duanya sedang bertarung dengan sangat epik. Dayan menggunakan kekuatan dia. Gila guys. Korang boleh tengok sendiri betapa brutalnya. Okey, Dayan hampir menang di situ. Nampaknya dia counter balik guys. Dani langsung menggunakan kekuatan dia juga. Wah, Daya tumbang di situ. Wow, dua-duanya memang memberikan perlawanan yang sangat epik. Tetapi di sini hanya ada satu saja pemenangnya. Okey, jadi di sini saya akan lawan dengan Dani guys. Kurang ajar betul Daya ni. Okey, kita di sini akan lawan dengan Dani guys. Ini kau maju. Kau rasa ni. Okey, sabar. Easy. Okey, sabar. Sini kau. Maju sini. Makan ni. Alamak. Aduh. Okey. Rasa ni. Sabar. Okey. Okey, nice. Makan ni. Ya. Okey, sabar. Alamak. Habislah. Alamak, mengamuk dia guys. Tak boleh jadi ni. Kita kena bantai balik guys. Okey, sabar.
Bahaya juga dia ni. Set. Yah. Set. Set. Yah. Okay, sabar. Okay, sabar, sabar. Okay, set. Set. Makan tu. Masa untuk Bro, let's go. Okay, sabar. Set. Rasakan tu. Haki. Tak. Rasakan. Okay. Sabar. Okay, set. Makan tu. Yes.